Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Jika kau syukur atas nikmat diberikan, aku tambah lagi nikmat. Namun jika kau kufur, maka rasakanlah azab yang pedih. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Apa khabar tu saudara? Selamat malam semua. Sihat? Okey? Macam mana hari-hari anda hari ini? Cemerlang? Biasa-biasa? Rutin? Ataupun ada ujian? Kongsikan tuan-puan ibu dan ayah. Akan tetapi mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan segala urusan tuan-puan ibu dan ayah semua dalam melalui kehidupan kita yang penuh mihnah dan juga ujian. Jadi malam-malam ni tuan-puan tak asing lagi diuji ke sakit gigi. Sakit apa tu? Semua tuan-puan dan budaya jika ada yang sakit, mudah-mudahan sembuhlah asbab Al-Quran. Siapa yang tengah ada masalah, mudah-mudahan diberikan jalan keluar. Siapa yang ada masalah kewangan, diberikan kekayaan, keluasan rezeki seluas mata mandang. Yubi ingat mak Yubi selalu sebut. Dia kata, kau Dil, mak Yubi dipanggil Dil. Eksklusif untuk tuan-puan. Saya dikenali dengan Aidil dulu waktu kecil-kecil. Tak tahu kenapa, pada nama saya Hidil kan. Lagi tua, orang ingat saya nama saya Yubi. Ramai orang tak kenal nama saya Hidil tuan-puan. Orang ingat saya Yubi je tuan-puan, Ustaz Yubi. Mak saya kata, Dil, kau bila doa, kau doa jangan doa murah rezeki. Doa luas rezeki. Dia kata. Doa luas rezeki. Luas. Tuan-puan. Jadi tuan-puan dia kata, Dil. Jadi Dil, kau doa luas rezeki. Bukan murah rezeki. Tuan-puan. Saya ingatlah kata-kata mak saya, tuan-puan dan ayah. Kalau ada yang sedang menonton mak saya, Hajah Zainab Usman dan Haji Johari bin Ahmad. Nanti orang balik rumah mak. Balik rumah. Nanti orang balik, lama tak balik rumah nanti. Tuan-puan. Okey tuan-puan, kita kembali semula dalam kelas mengaji pelan-pelan. Hashtag baca proses, hashtag masuk sekali terjatuh hati, hashtag baca Quran like a pro tuan-puan dan ayah, hashtag baca Quran ikutlah je Arab. Hari ni tuan-puan dan ayah, kita nak sama-sama menyambung kembali pembelajaran kita, menyambung kembali usaha kita, satu-satunya usaha kita yang mungkin ilmu yang kita nak sangat mahir sebelum Allah Ta'ala tarik nyawa kita, iaitu dapat baca Al-Quran dengan lancar. Bukan sekadar lancar saya bagi tuan-tuan, saya bagi tuan-tuan baca Quran dengan mahir, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, hari ini episod yang ke-1263 tuan-tuan dan ayah. Masih lagi surah amalan, kita baru masuk episod yang ketiga dalam musim baru kita tuan-tuan dan ayah. Episod ketiga iaitu surah Al-Kahfi tuan-tuan dan ayah. Jadi tuan-puan, tanpa saya lengahkan masa, ayo kita sambung pengajian kita. Pada tuan-puan dan ayah, pada bermasuk tuan-puan, selamat datang tuan-puan dan ayah. Jika anda cari kelas mengaji yang sesuai untuk anda, yang sesuai dengan anda yang tak suka serius-serius, kelas ni sangat sesuai untuk anda. Jika anda memang merangkak, langsung tak reti, kelas ni sangat sesuai. Jika anda memang dah boleh baca Quran, tapi nak lebih lagi, kelas ini sangat sesuai. Kerana dia membeli sesuatu value pada anda tuan-puan dan ayah. Jom tuan-puan, kita pergi rutin ni tuan-puan dan ayah. 5 rutin tuan-puan dan ayah. Pertama, bantu saya share. Kita sedang nak mengekalkan momentum pengajian kita tuan-puan pada musim yang ke-16 ni tuan-puan dan ayah sejak tahun 2020. Kita nak tuan-puan minta tuan-puan saya cari sama juga 1000 share tuan-puan. Saya minta 1000 share. 1000 share tuan-puan dan ayah dan juga 100,000 likes tuan-puan dan ayah. Boleh? Semalam di muka-muka Alhamdulillah kita lepas 500 lebih tuan-puan. Dah lama tak dapat dah. Tuan-puan. Dapat? Boleh?
Jom tuan-puan ibu dan ayah, sambil-sambil tuan-tuan bantu saya 1000 share tuan-puan, hantarlah dalam grup support, grup adik-beradik, anak beranak, surau, masjid, pejabat tuan-puan. Cakap ini guru aku. Itu dia tuan-puan, ini guru aku tuan-puan. Kalau tuan-tuan hantar link dia kat diorang dalam grup-grup tu, tuan-tuan diorang tak tahu benda ni. Jadi tuan-tuan tulis ini guru saya. Siapa nak belajar dipersilakan tuan-puan. Baru diorang nampak. Kan? Baik tuan-puan, ibu dan ayah. Yang kedua, tuan-puan nak menaja pengajian kita, tuan-puan, kita buka secara melalui gift atau poster. Barakallahu fikum. Yang ketiga, tuan-puan, ibu dan ayah, kita pergi pada rutin suara kita, iaitu TPT, tarik nafas, perut kembung, tegak badan. Ready? 1, 2, 3. Dapat tuan-puan? Dan yang keempat, suara keluar daripada perut. Ni, lagi sedap tuan-puan dan ayah, suara keluar daripada perut tuan-puan. Okey, untuk memastikan bacaan yang betul. InsyaAllah kalau betul akan sedap. Kalau sedap belum tentu betul. Jadi kita nak betul dan sedap. Kelima senaman mulut. Tuan-puan, muka surat 293 tuan-puan. 293. Surah Al-Kahfi tuan-puan. Kita baru masuk tuan-puan dan ayah dalam musim baru kita tuan-puan. Jom. Yang kedua, humming. Seterusnya. Tuan-puan, jom kita sambung. Baru UB. Baru apa tu Apa yang baru? Tuan-puan. Baik tuan-puan dan ayah, jom kita mulakan pengajian kita yang bacaan suratul Fatihah bersama-sama tuan-puan. Jangan lupa hari Sabtu malam tuan-puan dan ayah, hadiah buat anda sempena Ma'al Hijrah. Saya buat seminar Fix Your Fatihah pada hari Sabtu malam lepas Isyak tuan-puan. Patutnya saya cuti satu malam, tapi kita on satu malam. Saya jemput semua untuk bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin tuan-puan. Jom, let's go tuan-puan. Kita buat ulang kaji dahulu bacaan kita pada malam ini tuan-puan. Let's go. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita buat ulang kaji ayat 1 sampai ayat yang ke-3 tuan-puan dan ya. Ayat yang ke-2 bacaan kita yang kita baru start tuan-puan. Siapa baru masuk muka surat 293. Ready tuan-puan? Fokus pada bacaan. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Dapat? Walam yaj'al lahu 'iwaja. Dapat? Kita dah belajar tuan-puan, pastikan betul makhraj dia, sifat dia tuan-puan. Kalau nafas panjang, lebih baik sambung terus. Sebab dia tak panjang tu, dia satu baris saja. Boleh, kita cuba. TPT, tarik nafas perut kembung tegak badan untuk nafas panjang.
Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Dapat? Cuma tuan-puan kena hati-hati dengan walam yaj'al. Dia yaj'al. Walam yaj'al lahu iwaja. Dapat? Ayat 2. Ini ulang kaji tuan-puan. Ready? Cukup-cukup nafas. Cantik bu. Okay, tarik nafas. Ready tuan-puan? 1, 2, 3. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. Boleh? Dapat? Kita dah belajar semalam. Lepas tu kita ambil balik sini kan. Tarik nafas. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. Betul kita wakaf sini semalam kan? Betul kita ambil balik kan dekat sini? يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. Dapat tuan-puan? Boleh? Alright, tuan-puan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh? Itu ayat yang kita baca. So, now tuan-puan, hari ni kita nak habiskan ayat yang ketiga keempat. Jadi, tuan-puan budak ayat fokus pada bacaan. Okay. Ayat ketiga. Makithina fihi abada. Boleh? Jom kita tengok tuan-puan ni budak ayah. Baik, selamat datang tuan-puan budak ayah. Pada baru yang masuk tuan-puan budak ayah. Baru yang masuk pula. Pada yang baru masuk tuan-puan budak ayah. Selamat datang pada semua tuan-puan. Okey. Jom tuan-puan budak ayah bersama dengan saya. Okey. Lepas isyak tiap hari tuan-puan budak ayah. Okey. Okay, ready tuan-puan? Okay, tuan-puan dan ayah, ingat rutin kita tuan-puan. Apa-apa huruf yang berbaris di atas, rahang bawah kita turun. Apa-apa huruf yang berbaris di atas, rahang bawah kita turun. Abata thaja. Abata thaja. Hadatha sashalamana ya wa'a. Dapat? Ingat Okay. Dalam ayat ni tak ada huruf tebal. Dalam ayat tak ada huruf tebal. Kita praktikkan. Cuma kita tukarkan bunyi kita tu daripada bunyi kemelayuan pergi ke bunyi Arab. Okay, pada ayat ketiga. Makithi ma. Bukan ma. Ni tu ini nak kena praktikkan. Ma. Bukan ma. Boleh? Makithi. Dapat? Okey tuan-puan, saya yakin ada yang confused. Tuan-puan. Apakah keconfusan anda? Apabila tuan-tuan memulakan bacaan dengan sabdu. So, apa boleh nak buat? Adakah kita perlu kelang kabut? Tuan-puan, adakah perlu kelang kabut, tuan-puan? Apabila kita mulakan dengan sabdu, tuan-puan dan budak ayah, maka kita abaikan saja sabdu tu. Abaikan saja sabdu, tuan-puan. Dapat, abaikan saja. Jadi kita just baca ma 2 harakat tu saja tuan-puan. Dapat Boleh So tuan-puan. Jadi makithina ki. Nampak tuan-puan? Kita praktikkan huruf-huruf nipis ni. Ki rahang bawah turun. Ki. Jangan malu nak turunkan, nak nampakkan gigi, nak nampakkan apa tuan-puan. Biasakan diri. Okey, dapat? Okey. Tapi saya tengok ustaz, qari-qari apa semua tak adalah mulut kena buka sangat apa semua. Tak, diorang alim. Kita tuan-puan alim, tapi kucing. Alim kucing nama dia tuan-puan. Jadi kita tak boleh nak ikut orang. Samalah juga. Saya dengar imam ni, orang alim ni baca macam gini. Biasa je ustaz, tak ada beria-ia sangat macam ustaz ajar ni. Dia orang alim. Kita alim kucing.
Dapat tuan-puan? Jangan kita tak boleh ikut macam diorang. Dapat? Kita kena banyak lagi belajar. Faham tuan-puan? Jadi jangan nak ikut kalau macam itu ni tuan-puan. Jadi kena ikut orang alim tu punya bacaan tu. Yang tu bacaan tu mulut tak boleh buka sangat. Tak tuan-puan, mereka ni orang alim. Kita ni kena belajar lagi. Dapat? Dapat tuan-puan? Dapat. So makithi thi. Jangan malu nak keluarkan lidah. Makithi thi, 2 harakat huruf tha tuan-puan. Tahu tak semua huruf tha ni kat mana? Huruf tha ni kat mana? Tha ni tuan-puan dia duduk kat hujung lidah. Dia tha ni kalau orang Melayu saya sebut. Orang yang kalau orang pelat tuan-puan dah tha. Saya suka. Saya suka. Tuan-puan kan ada orang pelat lah tuan-puan kan. Jadi tuan-puan dan ayah, maka itulah dia huruf tha. Kalau kita nak relatekan dalam kehidupan seharian, kalau ada orang dia pelat dia tuan-puan, pelat S tu itulah dia bunyi dia. Jadi kalau orang pelat S tu dia ada kelebihan lah. Dia senang nak baca huruf tha. Tuan-puan kan. Makithina. Makithi. Thi. Jom lidah keluar tuan-puan. Nampak Thi. Dia bukan hanya hujung lidah keluar saja. Sebenarnya dia perlu sampai ke lidah kita, perlu ni tuan-puan. Perlu ni. Nampak tak lidah saya tak lurus? Lidah saya dia betul lagi tuan-puan. Nampak? Cucu saya susah nak sebut ra. Ibu, kalau cucu susah nak sebut ra, anak susah sebut ra, suruh dia sebut banyak kali. Suruh dia sebut banyak kali. Lama-lama dia boleh pun. Dapat? Siapa ada dia memang pelat R. Tapi kalau orang dewasa, lidah memang dah keras lah tuan-puan kan. Cuma kalau anak cucu kita yang budak-budak lagi tuan-puan, suruh dia sebut hari-hari. Dapat Siapa yang pelat R? Ini kita punya cerita kita tentang pelat tuan-puan. Tuan-puan baru masuk tuan-puan, tengah follow tuan-puan dan ayah. Lepas tu saya share tuan-puan dan ayah pengajian kita pada malam ni tuan-puan. Okey, selamat datang. Siapa yang first time, say hi kat komen tuan-puan. Okey, dapat? Maka makithi thi. Balik pada tha. Dia bukan macam ni, dia lepas tu sikit tuan-puan. Maksudnya apa? Lidah kita dikeluarkan, dia ada dilengkapkan jadi tuan-puan. Jadi tuan-puan. Dapat dapat Maka makithina. Bukan na. Belajar. Makithina fihi. Satu harakat. Siapa yang ada masalah dari segi harakat, kat hujung ni dia selalu akan baca 2 harakat sebab nak tengok bawah. Tuan-puan, elakkan. Dapat? Elakkan. Macam mana cara nak elakkan? Kalau dekat hujung-hujung ni kita akan baca 2 harakat sebab nak tengok bawah. Maka tuan-puan, ibu dan ayah, maka kita perlu baca dia. Ambil masa. Tengok betul-betul sebelum baca. Tengok betul-betul. Sebenarnya kita ni ada masalah tak tengok betul-betul je. Tak bertenang. Makithina fihi abada. Dapat? Fi 2 harakat. Macam baca huruf fa. Gigi, kacip. Menyentuh perut bibir bawah. Fi. Ya saya ustaz terpanjang kat nun. Tu tak nak. Jangan gelojoh. Jangan relax tu. Nak pergi satu ayat, kita baca pelan-pelan. Dapat? Kita nak kejar apa? Betul tak? Masalah sebenarnya masalah orang yang tak boleh baca Quran dengan baik ni adalah dia tak cam huruf. Yang kedua, kalau dia cam, dia tak bertenang. Dia nak terus baca je. Tu je tuan-puan masalah dia. Jadi kita nak hilangkan masalah tuan-puan. Boleh? Dapat? So, makithina fihi abada. Fi 2 harakat. Fihi abada. Hi abada. Hi 1. Dengan baca 2. Yang ni saya back to basic. Kita kena kenal huruf tu, kena cam dulu huruf tu. Fihi abada. Nampak tak? Intonasi. Bila kita baca Quran, intonasi ni penting tuan-puan. Intonasi ni sebenarnya bukan
bukanlah yang saya sebut intonasi ni taranum ke, berlagu ke tuan, tak. Maksud intonasi untuk memudahkan kita baca. Tengok saya baca tuan. Tengok. Makithina fihi abada. Kan? Dia tak ada lagu. Cuma dia, intonasi dia tu memudahkan kita untuk baca setiap huruf. Dapat tuan-tuan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Muka surat 293 tuan-tuan. Siapa first time tuan-tuan dan ayah? Tekan atau follow kat atas tuan-tuan. Kelas saya lepas isyak. Okey, tiap hari. Sabtu cuti, Khamis. Tapi Sabtu ni kita ada tuan-tuan. Program istimewa. Okey, sempena Ma'al Hijrah. Okey. Faham tuan-tuan dan ayah? Fihi abada. Fihi abada. Hi abada. Dapat? Right tuan-tuan dan ayah. Hi satu. A satu. Ba satu. Da satu. Semua satu harakat. Sangat simple ayat keempat ni tuan-tuan. Okey? Cuma tuan-tuan bila kita baca abada. Okey, kat sini dihilangkan satu baris pada dia tuan-tuan. Abada. Jadi mad iwad tuan-tuan dan ayah. Dapat? So hilangkan satu baris pada dia saja. Dapat tuan-tuan, hilangkan satu baris. Okey, tak ada masalah. Okey, ikut saya tuan-tuan. Okey, tuan-tuan ayat ketiga. Makithina fihi abada. Nampak intonasi je. Paling teruk sekali tuan-tuan, ikutlah intonasi saya. Satu persatu. Okey. Okay. Ayat keempat. Wa yunzira wa. Tuan-tuan, tengok saya baca dulu ayat yang keempat. Muka surat 293. Surah Al-Kahfi tuan-tuan dan ayah. Wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada. Boleh? Ambil di sini. Wa bukan wa. Bila kita baca wa bari atas, jangan baca wa. Baca wa. Wa. Raham bawah turun. Wa. Dapat? Okey. Okey, ya bari depan you. Okey. Okey, tuan-tuan, sekarang kita pergi pada nun kosong. Nun kosong, kita tahu dah, jumpa nun yang tak ada tanda ni ataupun tanwin, dia dengung. Tapi dengung apa, kena tengok sebelah C beside. Baru menentukan dia dengung apa tuan-tuan. Dapat? Okey. Nun kosong jumpa dengan zal. Maka tuan-tuan kat sini berlaku dengung, kita panggil dengung. Apa tuan-tuan dan ayah? Dengung samar. Sebab apa jumpa dengan zal? Salah satu daripada 12 huruf. Dalam Quran, dengung yang paling banyak tuan-tuan adalah dengung ikhfa. Sebab apa banyak? Sebab ikhfa, majoriti huruf di dalam huruf-huruf yang dengung tuan-tuan, bila kita baca dia dengung adalah huruf-huruf ikhfa, sebab ada 15 huruf daripada 29 huruf hijaiyah. So dalam Quran paling banyak ikhfa. Ikhfa ni apa? Dia panggil dengung samar. Mensamarkan bunyi dengung tu tuan-tuan dan ayah. Mensamarkan bunyi nun tu, bunyi dengung pula. Macam mana mensamarkan? Dengung lah. Dalam arti kata lain, dengung lah. Dia samar. Maka tuan-tuan, apabila jumpa 15 huruf ini, maka kita perlu mensamarkan bunyi nun itu dan bunyi tanwin. Maka sebab tu tuan-tuan. Dan zal ni pula huruf yang nipis. Maka huruf nipis, tengok nota tu dan ayah, dia jumpa dengan huruf zal. Jadi huruf zal huruf yang nipis ke tebal tuan-tuan, huruf zal huruf yang nipis. Huruf zal nipis. Jadi kalau nun kosong dia jumpa dengan huruf zal, maka dengung dia adalah dengung nipis. Maka macam mana cara nak baca? Kita perlu melebarkan mulut kita. Sebab saya panggil dengung sambil senyum. Dapat tuan-tuan dan ayah. Tengok nota kita, siapa yang dah dapat nota tuan-tuan. Dapat dengung sambil senyum. Siapa belum dapat, siapa nak dapat tuan-tuan dan ayah, sekejap lagi saya buka. Baik, dapat? Faham tuan-tuan dan ayah? Ya. Tapi saya tak panggil sengih. Saya panggil dengung sambil senyum. DSS nama dia. Jadi tuan-tuan bila kita baca, dia buka wayunzira. Wayunzira. Itu bunyi tuan-tuan. Boleh?
Sambil melebarkan mulut, sambil huruf nun itu dia pergi ke hidung dan get ready nak keluarkan lidah pada zal. وَيُنذِرَ الَّذِينَ. Saya masih tak dapat dengar sambil senyum. Ya ke? Jadi tak dapat. وَيُنذِي. Tuan-tuan. Mulut lebar, lepas tu dengung dia ke hidung. وَيُنذِرَ. Boleh tak? Tu boleh kan? Boleh kan? Tu lebarkan mulut tuan-tuan. Jangan malu. Jangan malu. Sebab tu saya sangat gembira Allah Ta'ala ciptakan saya, mulut saya besar. Dulu tuan-tuan, saya rasa macam rendah diri sebab saya tengok mulut saya ni besar betul. Tapi rupanya tuan-tuan, saya rasa gembira. Sebab apa tuan-tuan? Satu, saya dapat makan banyak terus tuan-tuan dan satu masa. Tuan-tuan. Tak. Yang kedua paling penting, iaitu tuan-tuan boleh nampak rupanya Allah takdirkan saya dengan ajar Quran supaya orang boleh nampak pergerakan mulut saya tuan-tuan. Kalau mulut saya kecil, susah nak ajar tuan-tuan. Jadi biar mulut saya besar tuan-tuan. Biar tuan-tuan nampak betul tuan-tuan. Aib pun boleh nampak tuan-tuan. Okey. Tadi وَيُنذِرَ dah baca huruf zal bari bawah, raham bawah turun, lidah keluar. وَيُنذِرَ ra. Tuan-tuan, lidah naik macam mana? Tuan-tuan, ra macam mana? Ingat baliklah tuan-tuan, kelas saya ni kelas teori tapi detail. Tuan-tuan kena istiqamah. Siapa first time selamat datang tuan-tuan ibu dan ayah. Dapat tekan button follow kat atas ibu dan ayah. Kita capai sikit lagi pada 1000 tontonan di TikTok ibu dan ayah. Dia mengukur sikit lagi tuan-tuan. Dapat? Okay. Saya juga bersiaran di TikTok nak Ustaz Bola tuan-tuan ibu dan ayah. Tapi tak nampak Quran lah. Okay. Boleh. So tuan-tuan ibu dan ayah, kita tahu dah. Bila lidah naik. Dia bukan naik straight. Dia naik. Dia corner tepi lidah sini. Jadi ni tuan-tuan. Kenapa dia tak naik straight je? Sebab dia ada sifat inhiraf. Dia ada sifat inhiraf tuan-tuan. Faham tuan dan ayah? Boleh? Jadi bila kita baca lidah kita naik. Ustaz, gigi mana tuan-tuan? Gelak pun bunyi kuat Yubi. Wah, ya ke? Tuan-tuan, minta maaf mungkin mulut saya besar, dia tu apa suara pun kuat tuan-tuan. Dapat? Okey, sini. Okey, dapat tuan-tuan. So, naikkan lidah. Okey, lidah naik. Jadi kita tahu huruf ra, tuan-tuan boleh huruf ra ni, dia bukan dekat sini saja, dia dekat hujung tepi lidah. Tak kisah kiri ataupun kanan. Jadi tuan-tuan naik, kalau lidah tuan-tuan naik ke kanan, tuan-tuan. Okey, kalau lidah kanan ke kanan lah dia, naik ke geraham. Gigi atas. Ra. Tu cara nak baca ra. Ustaz, kalau saya belaki lah. Sangat kan dia tuan-tuan. Itu sifat apa ni tuan-tuan? Nama dia sifat lupa nak buka tuan-tuan. Nama dia sifat inhiraf. Inhiraf tuan-tuan. Apa nama dia? Inhiraf. Lencongan. Yang berlaku hanya pada huruf lam dan ra saja. Tuan-tuan. Dapat lencongan berlaku. Jadi kita cerita pasal ra. Jadi tuan-tuan, bukan getar. Getar tu takrir bu. Jadi wayunzira. Dapat tuan-tuan? Dapat tuan-tuan dan ayah? Okey, training. Saya yakin mesti ada ramai ingat hari ni saya akan cepat dapat baca banyak ayat. No, tuan-tuan. 3 dan 4 je. Walaupun dia pendek tuan-tuan dan ayah. 3 dan 4 je. Sebab kita nak fokus pada pembetulan bacaan. Okey, walaupun dia pendek. Okey, saya rasa ada yang berharap ni dapat baca banyak. No way, tuan-tuan. Okey, tak adalah. Hari ni kita ambil fokus 3-4 je, tuan-tuan. Okey, dapat tuan-tuan? Okey, kita nak fokus pada ra, tuan-tuan. Teori ni senang. Teori ni senang. Pergi praktikal tu yang susah.
Kena sedar diri sikit. Praktikal dah. Teori ni kita tahu dah. Macam-macam live mengaji dah ada sekarang. Ni dah tahu dah. Sebelum saya cakap ni apa, tuan-tuan dah tahu dah. Ini dengung. Ikhfa, Ustaz. Saya tahu lah, tuan-tuan. Sebab apa? Ada banyak dah live kelas mengaji. Betul tak, tuan-tuan? Tapi praktikalnya tu. Jadi sebab tu saya fokus. Wa yunzira. Cuba betulkan ra. Tengok siapa yang ra. Siapa yang baru masuk, tengok mulut saya, tuan-tuan. Tengok muka saya. Saya ngaji sambil dah sengih-sengih dah Ustaz punya praktis ni. Z dengan ra. Cantik, tuan-tuan. Itu yang saya nak. Masya Allah. Okay. Wa yunzira. Zira. Boleh. Wa yunzira alladhina. Okay. Jumpa dengan zal. Lidah keluar sama keadaan dia. Tolak lidah ke depan dan dia naik dia. Betul. Tuan-tuan. Ni. Ralladzina. Ladzina qana. Bukan na. Qa. Tuan-puan huruf isti'la. Baru jumpa huruf tebal. Maka tuan-puan huruf-huruf yang tebal berbaris di atas. Okay. Buka mulut tak payah muncung, tuan-puan. Siapa first time say hi kat komen, tuan-puan dan ayah. Rasa ke atas atau ke bawah? Lidah Ustaz macam ke bawah. Apa dia tu? Raw ke? Okay. Dapat? Maka tuan-puan dan ayah. Qa. Ra. Bukan ke bawah. Lidah saya macam ni. Dan mulut saya ke ra tadi kan? Dia. Ra. Gitu. Dia macam ni. Ra. Dia tuan-puan. Dapat? Boleh? Dapat tuan-puan Betul. Jenuh berlatih. Asyik ngulang-ngulang zal. Ra dengan za. Terima kasih Bi. Temu sihat. Amin. Dapat. Alamin. Terima kasih banyak Bu. Dapat itu dia. Wa yunzira alladhina qalu. Dapat qa. Macam payah Ustaz. Tak apa. Training dengan saya. Tak apa. Tuan-puan. Ra ni memang susah. Inhiraf ni saya baru cerita, tuan-puan. Memang dalam kelas ni, saya rasa dalam tahun ni saya cerita tentang inhiraf. Sebab inhiraf ni susah. Lencongan. Pada lam dan ra macam tak nak baca ikut bunyi Arab. Selalu kita baca bunyi Melayu dia. La, ra. Tapi dia tidak menepati sifat dia, iaitu inhiraf. Dua huruf ni dia ada sifat lencongan, tuan-puan dan ayah. Inhiraf nama dia. Dapat Maka sambung. Wa yunzira alladhina buka mulut, tak payah muncul qalu. Tengok mulut saya tak muncul. Tak ada. Buka mulut. Yang paling penting huruf tebal, pangkal lidah terangkat. Ini pangkal lidah. Dia mesti terangkat macam ni, tuan-puan. Tergantung macam ni pangkal lidah dia. Tuan-puan, dapat? Kebetulan pula huruf qaf dekat pangkal lidah. Tadi lagi senang nak baca. Qalu ta qa. Ingat, tuan-puan. Ini penting. Kadang-kadang tuan-tuan baca kha. Salah. Tak ada. Kalau tuan-tuan baca macam tu, seolah-olah macam ada hamas pula. Ada angin keluar. Sebab huruf qaf tidak ada sifat. Itu tuan-puan. Tengok nota ni, tuan-puan. Tengok nota. Jadi saya buka, tuan-puan. Dapatkanlah nota ni, tuan-puan. Tuan-tuan betul-betul nak belajar dengan saya lepas isyak tiap hari, tuan-puan. Okey, tuan-tuan dapatkan nota ni. Jadi penanda Quran. Saya akan pakai nota ni sampai jadi belacan. Tuan-tuan tengok dekat nota tu, budak ya. Ingat huruf qaf. Dia baca, nampak? Ni sifat dia jahar. Jahar ni apa? Jahar ini adalah, ni tuan-puan, nafas tertahan. Dulu baca macam tu. No, tuan-puan. Dia qa, tak boleh. Dia qa. Tuan-puan. Kalau kita baca qa, itu hamas. Saya rasa ramai, tuan-puan. Ramai. Ni sebab tu saya cakap praktikal dengan teori tak sama, tuan-puan. Teori nampak macam betul. Tapi bila praktikal, ramai akan baca macam tu. Qa. Tak ada. Dia qa. Ada tak keluar? Itulah huruf qaf. Tolong tuan-puan Boleh?
Di ramai tu buat salah tau. Qalu. Ikut saya. Qalu. Qalu. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ قَالُوا lu. Waw ni tumpan, kalau saya tutup sebelah ni, qalu, lu tu jadi 2 harakat. Betul? Okey. Situ tumpan. Okey. Saya punya kuku tak berapa panjang tumpan. Saya ingat dulu tumpan, bila saya live pakai telefon, handphone saya tunjuk skrin. Saya lupa nak ketik kuku tumpan. Ada ramai orang komen. Orang kecam saya waktu live. Kuku panjang, mengajar Quran tapi kuku panjang tu. Saya tak boleh lupa tumpan. Orang kita netizen ni. Ya Allah. Hai. Siapa ingat tumpan? Ingatkan dulu kan? Ya Allah. Naya betul. Okay. Masuk sini tumpan. Qalut takhadha. Dapat? Sekarang waw ni tak baca dah. Waw ni dah tak baca. Kan? Maka tuan-puan, dia terus pergi pada ta. Dia tidak ada 2 harakat. Lutta je. Cumanya dia 2 harakat. Tapi dia bukan mat. Dia 2 harakat sebab apa? Sebab jumpa sabdu pada ta. Maka dia kadang 2 harakat. Tapi dia lain. Qalu takhadha. Qalu ta. Dia 2 harakat. Dapat tuan-puan? Tapi 2 harakat dia, kalau lu ni 2 harakat mat. Kalau lutta ni 2 harakat sebab sabdu. Dia beza tuan-puan Beza Beza tuan-puan Qalut ta kha ta. Ta ni tuan-puan lepaskan. Ni baru hamas. Qalut takhadha. Qalut takhadha. Dapat tuan-puan. Terima kasih tuan-puan dan ayat. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Selamat datang tuan-puan. Siapa baru first time tuan-puan dan ayat, tekan button follow tuan-puan. Boleh kan? Alright tuan-puan dan ayat. Tuan-puan boleh bantu UB screenshot nanti masuk grup support tuan-puan. Siapa ada grup borak tuan-puan yang boleh hantar apa message dalam tu, tolong screenshot UB nak simpan. Okey. Dapat tuan-puan, maka bunyi dia qalu takhadha. Ta dengan kha dua-dua sifatnya sama, iaitu kha hamas dan ta hamas. Lepas suara. Takhadha. Tapi dha tak dilepas suara. Dha tak lepas suara. Dha tak keluar angin. Dha je. Dengan tha tak ada. Dha je. Lidah keluar je. Dapat? Qalu takhadha. Qalu takhadha Allah. Dapat? Qalu takhadha. Allah. Okay, tuan-puan. Bila masuk kalimah Allah kat sini baru tebal. Selamat datang tuan-puan. Siapa first time tuan-puan dan ayah, selamat datang, tekan button follow, say hi kat komen. Saya nak raikan anda betul kerana pilih tengok live ni kejap tuan-puan. InsyaAllah. Live ini akan bantu anda baca Quran dengan mahir. Bukan dengan lancar, dengan mahir. Okay? Baik tuan-puan dan ayah. Jadi, tuan-puan, stay kejap. Muka surat 293. Dapat? Bila masuk kalimah Allah tebal, maka mulut kita tu memang ada memoncong. Moncong. Qalu takhadha Allah. Memang ada moncong. Dapat? Tapi dha jangan ikut tebal. Dha jangan ikut tebal. Kadang-kadang huruf sebelum kalimah Allah ni, kadang-kadang bila kita baca, dia tebal, huruf sebelum dia kita ikut tebal. Mana boleh? Mana boleh? Baru tahu Ibi pasal luttah bukan 2 harakat. Dia 2 harakat pun, tapi bukan 2 harakat mat. Dia 2 harakat sebab dia sabdu. Yang qalut takhadha. Tapi tak boleh baca qalut takhadha. Tak boleh gitu. Dapat Baik tuan-puan. Betul kan? No tuan-puan dan tanda alif atas apa makna Ustaz? Alif atas? Mana apa tanda alif atas kat mana? Kat mana? Ayat mana? Tak jumpa pula. Oh ni tuan-puan. Okey tuan-puan. Okey, ini sifir apa nama dia? Sifir mustadil. Tuan-puan. Dapat Baik tuan-puan dan ayat. So, tanda ni abaikan je lah. Bahasa mudah dia, abaikan. Dapat Okey. Sama juga. Yang ni apa? Yang ni dah hamzah wasal. Ni hamzah wasal tuan-puan. Dapat So, dua-dua ni kita jumpa, kita mengabaikan. Dapat
Jarang orang tanya ni alif apa? Ni alif apa tuan-tuan? Sebab apa? Orang yang dia memang critical thinkingnya dia akan tanya tuan-tuan. Jadi tu nama dia tuan-tuan. Tapi pada dasarnya kita tak perlu berhenti pun dekat tak tahu benda tu pun tak apa tuan-tuan. Okey, dapat. Qalu takhadallah. Tengok mulut saya. Dha dulu. Dha. Dhallahu. Dhallahu. Tuan-tuan, buka Quran tuan-tuan. Buka Quran bawa ada fil. Buka muka surat 293. Cepat. Cepat tuan-tuan. Cepat. Saya tunggu tuan-tuan. Buka Quran 293. Dapat Dha dulu. Dha. Dapat? Qalu takhadallah. Takhadallah. Perasan? Takhadallah. Dhallah. Ingat? Wallah tak boleh. Dhallahu walada. Dapat? Nampak? Intonasi penting. Huwalada. Boleh? Okay. Hu satu, wa satu, la satu. La ni, kalau kita ikut ra tadi inhiraf. La. Tuan-tuan. Dapat? Sebut kha Ustaz, bunyi gegar tu. Kha. Sini, hujung kerongkong. Kha. Sikit saja tuan-tuan tau. Huruf kha pun tebal. Sorry, lupa begitu. Kha tebal. Jadi bila huruf yang tebal ni selalu orang kalau baca baris atas dia akan muncungkan. Tak payah muncung. Buka aja. Kha. Aliran suara dia tu. Badan ayah. Sini dia. Kha. Nampak tak? Kuat ke tak? Tak perlu nak menekan-nekan. Kha. Tak ada. Sikit je aliran dia. Boleh? Itu dia. Okay, tuan-tuan tengok sini. Wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada. Dapat tuan-tuan? Faham tuan-tuan dan ayah? Faham Alhamdulillah tuan-tuan. Okey, kita ulang balik tuan-tuan. Fokuskan pada bacaan. Tuan-tuan fokus pada bacaan tuan-tuan dan ayah. Okey, ready? Ready tuan-tuan? Okey, ready. Wa yunzira 1 2 3. Wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada. Dapat tuan-tuan? Boleh? Dapat tuan-tuan tu dia. Okay, masuk tuan-tuan. Kita ambil lah sikit. Muka surat baru tuan-tuan 294. Dapat 294. Kita masuk yang 5 sikit tuan-tuan Okay, ikut tuan-tuan dan ayah. Alright. Ya betul. Sifrun mustadir. Ataupun sifir mustadir pun boleh juga. Okay tuan-tuan. Dapat Boleh? Saya dah ulang tadi Okay, tuan-tuan boleh faham? Okay, alright. Sambung tuan-tuan. Tuan-tuan siapa saya dah buka beg kuning kat TikTok. Siapa dapat nota tuan-tuan? Najib penanda Al-Quran. Penanda Al-Quran tuan-tuan. Ataupun tuan dapatkan Quran yang saya pakai sekarang tuan-tuan. Ada di beg kuning tuan-tuan. Ini kit mengaji kita yang wajib kita ada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak belajar dengan saya. Okay, dapat? Alright. Kita sambung. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Qaf situ. Kaburat kalimatan. Ulang balik. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Itu tuan-tuan. In yaquluna illa kadhiba. Dapat tuan-tuan? Boleh? Aywa. Okay, jom tuan-tuan. Okay, tuan-tuan dan ayah. Siapa first time tuan-tuan tekan button follow tuan-tuan Okay. Kelas saya dapat isyak tuan-tuan dan ayah. Tiap hari. Sabtu cuti. Tapi Sabtu ni ada program. Saya jemput tuan-tuan untuk seminar Fix Your Fatihah. Secara live tuan-tuan dan ayah. Okay. Ustaz ada buat haji ke? Ada haji. Tiba soalan buat haji. Tak ada lagi. Umrah ada. Tuan-tuan, siap begitu tuan-tuan. Bulan 12 ni kita ada umrah bersama saya tuan-tuan. Bulan 12 tuan-tuan. Umrah bersama nak pandai mengaji.
Tuan-tuan nak risik harga dan sebagainya tuan-puan, nanti boleh maklumkan kepada saya dalam grup support pun boleh tuan-puan. Okey, dapat. Okey. Ma lahum bukan ma lahum bukan la. Lahum bihi ma lahum bihi. Dapat? Okey tuan-puan, mim kosong jumpa dengan ba. Maka tuan-puan ibu dan ayah, mim kosong jumpa dengan ba, maka tuan-puan ibu dan ayah, bet nombor berapa Ustaz? Bet 1 atau bet 2? Dua-dua. Cuma ni yang dia tambah Quran dengan tak ada Quran je. Puan Rohaza. Okey. Tuan-puan, mim kosong, kita sama juga keadaan kalau kita jumpa nun kosong. Okey. Maka tuan-puan, mim kosong jumpa dengan ba, ni ikhfa syafawi. Tengok nota tuan-puan. Ikhfa syafawi. Apabila mim kosong bertemu dengan ba, bahasa mudah dia seakan-akan macam iklab. Macam iklab. Cuma ya tuan-puan, dia ada dua wajah, rapat bibir atau renggang bibir. Bila kita baca lahum, bila mim kosong jumpa dengan ba. Okey, nak rapat bibir boleh. Ma lahum bihi boleh. Ma lahum, renggang pun boleh. Rapat pun boleh. Cuma jangan kemam. Ma lahum bihi, jangan kemam. Boleh? Okey, sekarang tuan-tuan pilih nak rapat ke nak renggang? Nak rapat ke nak renggang tuan-tuan? Ma lahum bihi. Saya pilih rapat saja. Ma lahum bihi. Dua harakat. Mat sila qasirah jumpa tanwin ni dua harakat. Ada dalam nota. Min, nun kosong. Nun yang ada tanda sukun. Apa perlu kita buat? Jelaskan saja. Nak tengok tak sebelah dia apa? Nak tengok tak huruf sebelah dia? Tak payah. Tak apa? Tak payah. Sebab bila jumpa nun sukun, nun yang ada tanda sukun pada dia, maka jelaskan saja bunyi dia. Min ilmi. Rapat mulut tanpa senyum. Ya, betul. Tak payah senyum. Lahum, cukup dah. Jadi dia rapat ataupun renggang sedikit tuan-tuan. Dapat? Min ilmi. Cuma tuan-tuan, sekarang ni tanwin. Dia berbeza. Yang ni nun ni, bila ada tanda sukun pada dia, maka kita tak payah tengok sebelah jumpa huruf apa. Kita tahu dah dia jelas bunyi dia. Ni izhar halki tuan-tuan. Izhar halki ataupun jelas bacaan nun tu tuan-tuan. Dapat apabila jumpa 6 huruf ni pada dasar dia. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Tapi tak payah tengok dah. Kalau tuan-tuan jumpa tanda sukun dan juga tanwin yang sama baris atas dia. Baris bawah dia sama. Baris depan dia tuan-tuan dan ayah dia macam ni. Nampak tuan-tuan dan ayah? Dapat? Boleh kan tuan-tuan? Tu dia. Bukan mana hari ada lagi tak? Ada bu. Kita tengah restock. InsyaAllah dalam 1-2 minggu lagi. Sebab Yubi tengah buat yang baru punya cetakan. Okay, dapat? Okay, nak buat pre-order pun boleh tuan-tuan. Modul amalan kita. Okay, faham tuan-tuan Boleh? Faham tuan-tuan? Faham Aywa. So, itu dia. Cuma yang ini, tanwin ni dia tak sama. Maka tuan-tuan sini. Tuan-tuan dia macam ni. Tuan-tuan dia macam ni. Tuan-tuan tanwin. Saya dulu kalau ajar budak-budak kan. Saya dulu ajar sekolah tuan-tuan. Budak-budak ni suka benda-benda sini. Sehingga, okey, kalau tanwin selari macam mana? Macam ni. Saya ajar dulu tuan-tuan. Kalau tanwin tak selari macam mana? Macam ni. Tuan-tuan. Maka tuan-tuan, bila jumpa tanwin ni, kita kena buat apa? Tengok sebelah dia jumpa huruf apa tuan-tuan. Jumpa huruf waw. Tuan-tuan tak payahlah buat kat rumah tuan-tuan. Saya tak suruh tuan-tuan buat kat rumah. Tuan-tuan, kan anak kita tengok laki, kita tengok orang rumah kita tengok tu dah kenapa kan? Maka ilmiu jumpa dengan waw. Jadi idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah. Ustaz, idgham ma'al gunnah ke idgham bi gunnah? Sama je. Sebab tu saya tukar nama dia dengung masuk tuan-tuan. Dengung masuk. Apabila nun kosong atau tanwin yang kita jumpa tadi bertemu dengan 4 huruf ni tuan-tuan. Ya waw mim nun, ya waw mim nun, ya waw mim nun, yauman. Sekarang dia jumpa dengan waw, maka dengung masuk. Cumanya dia punya dengung dia tu, masuk dia tu tak sempurna. Dapat? Dapat tuan-tuan dan ayah. Tuan syukur boleh DM message akaun TikTok saya tu. Okay? Min ilmi wala, min ilmi wala, min ilmi. Nampak? Ilmi. Pastikan dia sampai ke hidung. Pastikan dia sampai ke hidung.
dengung ni tuan-puan, dengung masuk ni dia mesti sampai hidung ni. Ma lahum bihi min ilmin wala ilmin. Pasti sampai ke hidung. Tak sampai, tak jadi. Tuan-puan kadang-kadang tak sampai tau. Boleh je baca tanpa pergi hidung. Jadi je bunyi dia tengok. Min ilmi wala li'aba. Jadi tak? Jadi. Ni hati-hati tuan-puan. Ni dia panggil level atas sikit tuan-puan. Level atas sikit. Jadi kita kena sampai hidung. Okey, tengok kita buat sama-sama. Rasa tak kat hidung tuan-puan. Jangan tutup hidung pula. Tuan-puan. Sorry. Tak marah tuan-puan. Tak marah. Min ilmi wala. Ada tak getaran kat hidung? Min ilmi wala li'abaihim. Dapat? Bukan wala. Wala. Dengan wala. Li'a tuan-puan. Bila hamzah duduk dalam lam alif ni tuan-puan ibu dan ayah. 2 harakat. Sini mad badal. Jangan baca li'aba tuan-puan. Dia dah duduk dalam alif tuan-puan. Dah duduk dalam alif. Dapat tuan-puan dan ayah? Maka tuan-puan perlu dibaca dengan kadarnya. Berapa? Kadarnya perlu dibaca dan keadaan 2 harakat. Wala li'abaihim. Dengan ihim. Dapat? Boleh? Dapat tuan-puan? Matikan mim. Ini 1 harakat. Dapat? Okay, tengok saya baca. Ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim. Dapat? Ikut saya tuan-puan. Ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim. Boleh? Dapat tuan-puan? Itu dia tuan-puan. Ba 4 harakat. Ba 4 harakat. Sorry, saya lupa bagi tahu. Tanda ombak. 4 atau 5, tapi kita tak 4 saja tuan-puan. Saya dah cakap 4 harakat tak panjang. 4 harakat tak panjang. 4 harakat tak panjang. 2 harakat lagi tak panjang. Dapat tuan-puan? Waladdal. 6 harakat tu pun dia tak panjang seperti mana yang selalu kita baca. 6 harakat ni dia kadar dia 2, 4, 6 dia tak panjang sangat. Dapat? Jadi 4 harakat dia sedang-sedang je. Li'abaihim. Dapat? Ya. 4 harakat macam kalimah Musa. Mu 2 harakat, sa 2 harakat. Musa. Tu dia tuan-puan. 4 harakat tu. Musa. Mu 2, sa 2. Musa. Jadi li'abaihim. Dapat? Boleh? Kawan ustaz ada baca panjang. Kawan saya. Kawan saya ke? Kawan ibu ke kawan saya? Okey tuan-puan. Okey, perbahasan ni tuan-puan. Bukanlah kata doang salah kita betul. Dia bukan saya kata macam tu tuan-puan. Dia perbahasan tajwid ni dia luas. Ada pandangan para ahli qura' pada kata macam ni. Saya ambil pandangan pada Fadilatul Syekh ahli qura' kita yang masih lagi hidup, tuan-puan, iaitu Syekh Dr. Aiman Suwaid. Ini beliau ahli qura', ulama tajwid, ulama Quran yang masih lagi yang menjadi rujukan kita sekarang, tuan-puan. Jadi 4 harakat beliau kata kalau lebih-lebih ni sebenarnya tidak menyatakan begitu tuan-puan. Lebih ni dia tak setuju. Dapat? Alright. Faham tuan-puan itu dia. Itu berkaitan dengan panjang. Jadi kalau 4 harakat panjang ke tak? Tak panjang. Li'abaihim cukuplah tu. Boleh? Dapat tuan-puan? Faham Aywa. Itu dia tuan-puan. Boleh Aywa. Boleh Baik. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah, saya dapat Ustaz kita. Barakallahu fi Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ni antara orang hebat ni tuan. Masya Allah, tabarakallah. Saya tak tahu nama Ustaz pun Ustaz. Tapi selalu jumpa Ustaz punya konten. Barakallahu fi Ustaz. Okey, dapat tuan-puan
Kalau terlebih harakat, ubah makna tak. Terlebih harakat ni dia adalah bacaan yang kita panggil kesilapan lahnul khafi. Kesilapan kecil dalam bacaan Quran. Okey. Dengung tak betul, harakat tak betul, dia tidak mengubah makna. Tapi elakkanlah kalau kita tahu. Itu salah. Dapat Aiwah, dapat tuan Okey, cantik tuan benda ni. Baik, faham Aiwah. So tuan, itu dia. Boleh saya berhenti sampai sini tuan? Besok kita sambung balik tuan, boleh?